kalau beli hari ni, jual hari ni, rugi 6%. Tapi kita mana beli hari ni, jual hari ni. Emas ni semua, kita beli untuk jual 2 tahun dan ke atas. Kalau nak jual bulan depan, jangan beli emas. Letak duit dalam SB dan tabung haji saja. Okey, ini 2 tahun ke atas. Jadi 2 tahun ke atas, bila kita jual kat sini, harga ni dah lain. Sebagai contoh tuan-puan, tahun lepas kalau harga ni 370 ni, kata 370 per gram ni tinggi tahun lepas ni. Tapi tahun ni 376 per gram ni dia jadi rendah. Dia jadi murah. Okey, itu kena faham. Jadi ni, kalau barang kemas, okey, yang rugi tu barang kemas tu. Sebab bila pergi kedai emas, kedai emas hanya akan publish harga ini saja. Di sebalik harga ni dia tak publish. Kalau publish, orang takut nak beli. Sebab apa? Harga sini beza dia 25% hingga 40% tau. Kalau emas putih apa semua tu, dia boleh sampai 40%. Dia punya perbezaan harga. Maksud beli hari ni, jual hari ni, rugi 40%. Maksudnya harga emas setahun yang lalu dah naik 20%, 25%. Siapa beli gold bar, gold bar ni ataupun dinar, jual tahun ni dah untung. Tapi kalau beli barang kemas tu, jual tahun ni rugi lagi 20%. Lebih kurang macam tu lah. Nampak tak? Sebab tu kena beli dengan ilmu. Okay?